betul ke lelaki yang nak kahwin dua dan penyondol ni jahat? Aku dapat perspektif berbeza lepas aku tengok filem ni. Filem yang bertajuk Tuhan Benarkah Kau Mendengarku. Aku punya statement tadi macam panas sikit kan. Okay, so filem ni tengah ditayangkan dekat program. Filem yang mengisahkan tentang seorang wanita yang kuat, seorang isteri yang setia dengan keluarga dia dan ada suami yang sangat-sangat baik. Tapi tiba-tiba diuji selepas tu, di mana suami dia yang baik ni taat dengan perintah agama, semayang, jaga keluarga dia pun tak pernah diabaikan lah. Satu hari dia balik, dia kata aku nak minta permission nak kahwin satu lagi. Selepas tu Sarah ni pun kecewa lah dengan suami dia ni dan dia berpisah, dia minta cerai dan suami dia pun kahwin dengan perempuan yang baru tu. Tapi selepas tu diduga lagi, dia dapat tahu suami dia ni sakit, kena stroke. Ada lagi dugaan yang lagi teruk di mana dia terpaksa macam tumpangkan suami dia ni dengan isteri muda dia dekat rumah dia. Banyaklah ujian selepas tu, ujian antara dia dengan bekas suami dia, dengan isteri baru suami dia ni, dengan anak dia pun ada ujian yang dia terpaksa lalui. Filem ni dia menampilkan pelakon yang legend kan, Revelina S ni. Dia pernah berlakon filem Bawang Putih Bawang Merah dulu. Ada seorang, perasan ada satu yang tak lalat dekat pipi tu. Aku tengok filem ni aku macam kenal lah dia ni. Rupanya ni Revelina S ni dulu, tapi masih cantik kan, dan bertudung pula tu. Aku tengok macam ayu lagi lah dia ni. So kita balik pasal filem ni, Tuhan Benarkah Kau Mendengarku. Sebuah filem yang syarat dengan mesej keagamaan. Kadang-kadang decision yang kita buat tu mungkin bodoh, mungkin nampak jahat, tapi mungkin ada sisi baik dekat setiap orang dan mungkin ada sisi yang jahat dekat setiap orang. Dan dugaan ni bukan datang disebabkan orang tu jahat atau baik. Mungkin ada bahagian dalam hidup kita yang diletakkan untuk kita lihat balik diri kita sendiri. So yes, filem ni dia banyak mesej-mesej yang aku rasa baik, tapi juga ada banyak part yang melucukan, ada watak-watak yang melucukan dalam filem ni, dan ada momen-momen yang aku boleh cakap dia hampir trigger aku lah. Sebab ada part tu lelaki ni masa dia sakit tu, hubungan dia dengan anak dia ni macam dah makin renggang. Anak dia ni macam dah tak suka ayah dia. Sebelum tu dia dengan anak dia baik, tiap minggu buat aktiviti, anak dia pun macam suka dengan ayah dia. Tapi sampai satu point ayah dia ni, bukan ayah dia, anak dia ni ada macam rasa benci dekat ayah dia. So ya, filem Tuhan Benarkah Kau Mendengarku ni dah mula ditayangkan dekat program. Kalau kau minat filem-filem keagamaan, mesej yang syarat dengan isi, mungkin kau boleh reflect balik bila kau tengok filem ni. Kau boleh cuba tengok filem Tuhan Benarkah Kau Mendengarku. Dan macam biasa, rating aku untuk filem ni kau boleh tengok dekat website Kotak Nyaman. Dekat sana korang boleh bagi review dan juga rating untuk setiap filem ataupun series yang korang dah tonton. So aku nak tanya dengan korang, adakah korang akan pergi tonton filem Tuhan Benarkah Kau Mendengarku? Cuba komen kat bawah. Nyaman.